Pada zaman dahulu, di sebuah negeri yang penuh adat dan sopan santun, tinggal seekor burung bayan yang bukan sebarang burung, bijaksana, petah berkata-kata dan pandai menasihati. Kata bayan, kata-kataku bukan sekadar siulan, tapi hikmah yang menyuluh jalan bagi jiwa yang terleka. Seorang pedagang kaya hendak bermusafir jauh. Dia meninggalkan isteri mudanya dalam jagaan 2 ekor burung, bayan yang bijak dan tiung yang jujur. Namun kesepian membawa godaan dan si isteri mula merancang untuk bertemu lelaki lain. Kata burung tiung, "Tuan Puteri, tinggalkanlah niat itu. Maruah wanita lebih mahal dari dunia." Kerana berkata benar, burung tiung dibunuh. Burung bayan tahu bahawa kata-kata lembut lebih tajam dari pedang, maka dia mula bercerita. Setiap malam satu kisah, namun belum tamat, memaksa si isteri menangguhkan niatnya. Tunggu dahulu Tuan Puteri, izinkan aku bercerita tentang seorang ratu yang tergoda dan apa yang terjadi kepadanya. Seorang ratu jatuh hati pada tukang kebun. Namun rahsia tidak kekal apabila diketahui dia dihina dan dibuang dari istana. Kata bayan nafsu menipu, kebenaran membongkar. Jalan mana yang kau pilih? Setiap malam, bayan menyambung cerita tentang pedagang tamak, haiwan yang bijak dan kekasih yang terkutuk. Si isteri semakin hanyut dalam cerita, hingga lupa akan niatnya. Tunggu dahulu Tuan Puteri, izinkan aku bercerita tentang seorang ratu yang tergoda dan apa yang terjadi kepadanya. Akhirnya, sang suami pulang. Istrinya tidak pernah keluar rumah. Dan burung bayan telah berjaya menyelamatkan maruah dengan kebijaksanaannya. Kata bayan, kebijaksanaan lebih tajam dari pedang. Kata yang tepat mampu mengubah takdir. Hikayat bayan budiman mengajarkan kita bahawa kata-kata bijak, kesabaran dan helah yang halus mampu menyelamatkan maruah dan menundukkan nafsu.